Kakak! Masuk. Kau tahu tak tudung kau tu macam mana? Habis? Gigih budak ni. Dia suruh ibu bawa ni sebab nak bagi kawan dia, tapi tak tahulah kawan dia ada ataupun tidak. Kita tengok sat lagi. Adik, bawa bagi kawan. Ha? Jom kita tengok siapa yang dapat. Pendirian dia tak tetap ya. Nak bagi siapa adik? Dia tukar-tukar nama dia ya. Memang tukar-tukar. Si adik dia akan tukar. Sekali lagi dia tukar tu, dia tukar ni, last ni dia tukar tu. Adik juga betul-betul dik. Jangan macam tu dik. Nak bagi kena bagi betul-betul dik. Ha tu. Nak kita fikir. Fikir pula. Ha, nak bagi siapa? Semalam lain, hari ni lain, tadi lain, dia sebut lain-lain nama dia. Tadi kakak cakap. Ha. Jangan ikut kakak. Itu kawan awak, kenapa nak kena ikut kakak? Awak yang nak bagi, jadi kenapa nak kena ikut kakak? Tidak. Awak kena ada pendirian awak. Buat keputusan awak sendiri. Faham? Tak boleh ikut kakak je. Besok kakak buat salah pun awak ikut. Yang baik tak apa, ni kawan awak sendiri, takkan ikut kakak. Lagi siapa? Kalau dia belum dapat keputusan lagi, maka kita akan hold dulu yang ni untuk dia fikir. Masak-masak. Ibu kena fikir betul-betul lah. Kalau katakan dia kata belum tahu lagi, sekejap dia tukar-tukar kan. Kita akan hold untuk bagi. Ibu tak boleh tentukan siapa yang ibu nak bagi. Adik yang kena tentukan siapa yang adik nak bagi. Pemain susah lagi dia. Fikir dulu, kita ambil kakak dulu, okey? Ambillah kakak dulu. Ambil kakak dulu. Lepas tu kan dia tukar nama lain pula. Lepas tu kan dia kata bagi kawan kakak lah. Lepas tu kan dia tukar lain pula. Hai, kau ni. Kau kenapa? Bye. Ataulah baju. Kenapa tudung kau ni? Ada bye. Ada buku. Bye-bye. Havina kan dia tak tahu lagi dia nak bagi siapa tau. Dia bawa tapi dia tak tahu. Till now ibu tanya, dia kata dia asyik tukar-tukar nama dia. Apa yang nak apa? Oh, manalah aku tahu. Kau lah pilih. Adik lah pilih. Takkan kakak yang tentukan pula. Ini boleh lari ni apa? Dia sampai keluar rambut dia. Astaghfirullahalazim, budak dia. Tak nak macam ni. Dia tak tahu nak bagi siapa. Nak bagi siapa Ini baik. Ramai kan. Hai. Apa? Dia belum dapat rambut lagi. Nak bagi ke? Tak dah. Dia boleh tanya, dia belum dapat rambut lagi. Nak bagi is okay. Awak yang tentukan sekarang ni. Awak yang Kau tentukan. dah ramai dah. Dia kata kawan kakak dah ramai dapat Itulah. Dia tak boleh dah. Kunci. Pasal dia nak pilih apa dia tak tahu. Sebab tu selalu kawan kakak dia, kawan kakak dia dah ada. Dia memang betul kawan-kawan baik dia. Adik sebab dia masih darjah 1, jadi dia belum ada orang kata yang biasalah budak darjah 1 kan, semua benda dia nak kawan kan. Dia belum ada lagi yang betul-betul strong punya kawan. Nanti darjah 2 mesti akan ada. Betul tak? Kakak pun macam tu. Start darjah 2 dah ada dah kawan mana yang. Darjah 2 3 orang. Kita bila darjah 3. Betul ni? Betul. Tak tukar. Sekali lagi kena tukar lain. Nak. Tukar kat saya. Tak tahu lagi adik nak bagi siapa. Akan Apa? balik Syed dah balik ke? Dah. Oh, Syed dah balik dah? Cepat. Oh, okey. So, kita tunggu sajalah kawan dia kalau ada, kita boleh bagi. Kalau tak ada, kita akan hold untuk tunggu kawan dia akan ada. Kalau dia dah masuk. Kalau dia dah masuk, boleh je minta tolong kakak temankan adik masuk sekejap. Bawa putri tu keluar. Macam tu. Boleh tak? Kalau tak ada, maka kita tunggu next nanti bagi. Boleh? Boleh. Tapi itu memang hak adik lah. Adik bagi je kawan adik. Dia dah masuk. Ya ke? Awal lagi ni dek, adik masuk kedua. So Hera nak masuk balik. Dia nak tengok kawan adik ada ataupun tidak. Nak tengok siapa? Putri. Okay, go. Pergi tengok dulu. Lepas tu datang sini balik. Jangan lari, okay? Dia tengok Putri tu ada ataupun tak ada. So nak masuk, pergi tengok kawan dia ada ataupun tak ada kat teman. Jangan lari ya. Ibu macam dah nampak adik. Ibu rasa dia dah select seorang kawan dia, tapi tak tahu siapa. Kita akan tengok sekejap lagi tu. Siapa? Siapa? Putri. Oh, ni Putri. Hai Putri.
Okey, sekejap Putri. Kejap tau, kejap. Okay, Haila dia nak bagi something boleh? Boleh, sekejap tau. Tunggu kejap, tunggu kejap adik. Tunggu kejap. Tunggu, sabar. Excited dia nak bagi kawan dia. Dia dah dapat kawan dia. Okay, so kita pergi tengok kawan dia tu. Putri nama dia. Ni kawan-kawan Kira So yang dah dapat tu Putri. Hai Putri. Ini kawan awak juga? Okay, Putri tahu tak Haila dia nak bagi hadiah dekat awak? Dia bagi tahu. Okay, bagi tahu. Nak bagi apa? Rainbow. Okay, go, bagi. Suruh Putri buka. Okay, adik ni. Adik, tolong nak tengok. Kod ada kad dalam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, tengok. Tak ada kad. Okay, kad. Alright, so, nah. Boleh buka. So, ada kad kat atas. Okay. Sekarang Putri buka dekat dalam tu ada apa? Putri Kaisarah ke nama dia? Putri Kaisarah ya? Dah dia dapat ni. Bismillah. Wow, comelnya. Dia dapat apa tu? Wow. Cuba tengok. Wah, cantik. Cuba bau wangi tak? Wangi. So, nanti boleh letak dekat beg tau. So, ni hadiah Haila untuk awak. Okay? Seronok tak? Seronok. Dah suka tak dapat bagi kawan? Dia dah lama nak bagi siapa? Nak bagi siapa? Letak dalam kotak tu. Ambil. Puas hati? Puas hati? Dia cakap apa? Si kawan kakak dia dapat. Ya? Okay, seronok? Okay. So, simpan nanti letak dekat dalam beg. Dekat beg tau, sanggup tak beg? Okay? Okay, thank you. Bye-bye. Adik nak gerak ke? Masalah ibu dulu. Seronok ke dapat bagi? Okay, take care. Bye. Sudah. Ibu pun tak tahu. Itu adik yang pilih Tak betul tak tidak Putri. Betul lah kan? Tapi apa? Adik cakap betul Putri. Dia pun cakap Putri. Nama Putri. Dekat saya kot nama dia. Janji adik happy lah. Adik sendiri yang pilih kawan dia. Okay? So kita tengok dia next lah. Kalau ada lagi kita akan bagi lagi lah kat random. Siapalah. Cuma adik dah cakap si kawan kakak je dapat. Kali ni kita bagi peluang untuk adik pilih sendiri. Okay, so bye.